Excuse me. Untuk menjawab secara serentak pertanyaan berkaitan maksud dan definisi gagasan Satu Malaysia yang dikemukakan oleh Yang Berhormat Negara, Yang Berhormat Johor Timur, Yang Berhormat Kapit, Yang Berhormat Mambung, Yang Berhormat Kuala Bukit Katil, Yang Berhormat Indra Mahkota, Yang Berhormat Seremban, Yang Berhormat Shah Alam, Yang Berhormat Bukit Lugo, Yang Berhormat Bukit Bangkrian, Yang Berhormat Macang, Yang Berhormat Padang Besar, Yang Berhormat Pengkalan Cepa dan Yang Berhormat Taiping. Baik dan Ketua, sebaik saya mengambil alih tampuk pemimpinan negara tanggal 3 April yang lalu, saya telah utarakan sebuah konsep iaitu Satu Malaysia sebagai teras pentadbiran. Sejak gagasan ini diketengahkan, begitu banyak perbincangan dan perbahasan telah berlangsung di kalangan rakyat semua peringkat. Izinkan saya menjawab pertanyaan ahli-ahli yang menghormati Dewan Yang Mulia ini bagi memperjelaskan erti dan maksud gagasan Satu Malaysia. Seperti yang telah saya sebutkan berkali-kali sebelum ini, termasuk dalam ucapan saya sempena ulang tahun keputeraan Sri Paduka Baginda Yang Tan Agro pada 6 Jun yang lalu. Satu Malaysia bukanlah konsep atau formula baru. Sebaliknya, matlamat akhir Satu Malaysia, iaitu perpaduan nasional, juga merupakan wawasan utama pemimpin-pemimpin negara yang terdahulu yang telah diterjemahkan dalam pelbagai rupa bentuk dan jelmaan sepanjang lebih 5 dekad kita merdeka. Jika diamati, apa yang berubah adalah pendekatan dan gerak kerja menurut kesesuaian zaman dan generasi yang silih berganti. Dalam erti kata lain, Satu Malaysia adalah satu gagasan bagi memupuk perpaduan di kalangan rakyat Malaysia yang berbilang kaum, berteraskan beberapa nilai-nilai penting yang seharusnya menjadi amalan setiap rakyat Malaysia. Ia bukan satu pendekatan yang terpisah dari kerajaan, dasar-dasar kerajaan barisan nasional sebelum ini. Sebaliknya, ia merupakan pelengkap kepada pendekatan-pendekatan yang sedia ada untuk mengukuhkan lagi perpaduan bagi menjamin kestabilan ke arah mencapai kemajuan dan pembangunan yang lebih tinggi bagi rakyat dan negara Malaysia. Makanya, Satu Malaysia digagaskan sebagai satu formula yang menjadi prasyarat bagi memastikan aspirasi negara, iaitu wawasan 2020 tercapai jika ia diterapkan ke dalam sanubari rakyat dan diamalkan oleh setiap lapisan masyarakat. Jika bangsa Malaysia adalah matlamat akhir perjalanan ini, maka Satu Malaysia adalah penunjuk haluan ke arah matlamat ini. Pengertian ini adalah bertunjangkan hujah bahawa untuk mencapai status negara maju dalam jangka masa yang telah ditetapkan, syarat yang paling utama ialah sebuah negara yang kukuh dan stabil, dan ini akan hanya dapat dicapai apabila rakyatnya bersatu padu. Perpaduan yang digambarkan oleh gagasan Satu Malaysia amat berbeza dengan konsep asimilasi diamalkan oleh negara-negara lain, di mana identiti kaum-kaum etnik dilenyapkan dan digantikan dengan satu identiti nasional yang sama. Ia juga sangat berbeza dari konsep Malaysian Malaysia Parti Pembangkang. Satu Malaysia tidak sekali-kali menyimpang dari ruh perlembagaan persekutuan sebagai undang-undang negara, sama ada secara tersurat atau secara tersirat. Malahan gagasan Satu Malaysia kekal menjunjung semua peruntukan teras seperti perkara 3, perkara 4, perkara 152, perkara 153, bahagian 2 dan bahagian 3 seperti mana termaktub dalam Perlembagaan Persekutuan. Oleh demikian, janganlah mana-mana pihak berasa khawatir ataupun naruh syak serta bimbang bahawa konsep ini akan terpesong dari apa yang telah dipersetujui dan dimuafakat oleh beberapa negara suatu ketika yang lalu. Sebaliknya, Satu Malaysia menghargai dan menghormati identiti etnik setiap kaum di Malaysia dan menganggapnya sebagai satu aset atau kelebihan yang patut dibanggakan. Satu Malaysia menekankan sikap penerimaan
atau dengan izin acceptance di kalangan rakyat berbilang kaum, di mana sesuatu kaum menerima keunikan kaum yang lain seadanya agar dapat kita hidup bersama dalam keadaan saling hormat menghormati sebagai rakyat dalam satu negara. Ia adalah peningkatan ketara dari sikap toleransi semata-mata. Menjadi asas pada semua ini adalah prinsip keadilan untuk semua kaum yang membawa maksud bahawa nasib semua rakyat Malaysia akan terbela dan tiada mana-mana pihak akan dipinggirkan. Keadaan ini mestilah mengambil kira taraf kemajuan kaum-kaum yang berada pada tahap yang berbeza. Oleh itu, dasar-dasar kerajaan dan peruntukan-peruntukan perlembagaan yang memberikan pembelaan pada golongan yang memerlukan akan tetap dilaksanakan. Tuan Yang Di-Pertua, satu Malaysia ada penerusan agenda membina negara. Untuk mencapai kemajuan bagi negara, rakyat perlu dimajukan terlebih dahulu. Dan ini dimulakan dengan membentuk sikap penerimaan antara kaum yang membawa kepada perpaduan yang utuh. Apabila perpaduan dicapai, maka urusan pembangunan negara akan berjalan dengan lebih lancar. Formula Satu Malaysia digagaskan dan dilaksanakan dalam dua aspek utama. Aspek pertama adalah penerapan teras-teras perpaduan, manakala aspek kedua adalah penerapan nilai-nilai aspirasi. Teras-teras perpaduan ada tiga perkara yang telah saya uraikan sebentar tadi, iaitu pertama, sikap penerimaan antara semua kaum dan rakyat Malaysia. Kedua, prinsip-prinsip kenegaraan berasaskan perlembagaan persekutuan dan rukun negara. Dan ketiga, ialah keadilan sosial. Teras-teras perpaduan ini pula didokongi oleh nilai-nilai murni yang perlu menjadi sebahagian dari budaya hidup rakyat Malaysia, termasuklah nilai-nilai seperti hormat menghormati, tawaduk, kesederhanaan dalam tingkah laku dan tutur kata, serta kebijaksanaan dalam sebarangan keputusan dan tindakan. Aspek kedua, Formula Satu Malaysia pula menekankan 8 elemen yang perlu menjadi amalan mana-mana masyarakat yang ingin berdaya, maju dan berjaya. Elemen-elemen tersebut merangkumi budaya kecemerlangan atau high performance culture dalam melaksanakan semua tugas dan tanggungjawab, keberanian untuk berinovasi dan meneroka peluang-peluang baru, meritokrasi dalam memberikan tugasan pada yang paling layak melaksanakannya berlandaskan undang-undang dan dasar negara, kesetiaan yang tidak berbelah bagi pada tanah air tercinta, ketabahan dalam mengharungi sebarang cabaran yang mendatang, dan integriti dalam segala urusan dan transaksi. Tidak kurang penting juga ialah penguasaan ilmu dan kemahiran yang sebanyak mungkin.